Projek Kapal Tempur Pesisir TLDM LCS sekali lagi berdepan cabaran baharu apabila Norway melarang ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile NSM ke Malaysia. Menurut laporan Malaysia kini, kerajaan kini menggunakan saluran diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Kenyataan itu sebagai mengulas laporan portal Malaysian Defence yang mendakwa kerajaan Norway telah mengharamkan ekspor NSM ke Malaysia susulan perubahan dasar kawalan ekspor senjata negara berkenaan. Larangan ini dijangka memberi kesan teknikal besar kerana setiap 5 kapal LCS dirancang dilengkapi 8 peluru berpandu NSM. Jika alternatif dipilih, pelancar NSM dan sistem pendawaian perlu ditanggalkan, malah sistem pengurusan tempur kapal turut diubah. Situasi ini menambah tekanan kepada projek LCS yang kritikal bagi usaha TLDM memodernkan armada pertahanan laut negara.